yang mengganggu emosi kawan kamu, dia dianggap sebagai buli. Jangan ingat buli tu hanya pukul, minta duit. Tak ya, buli ni ada banyak kategori. Kalau kamu hina-hina, provok kawan kamu melalui telefon, itu juga dikira buli. Ataupun kamu torture, duk ejek-ejek kawan kamu, itu juga buli. Sekiranya anda menjadi mangsa buli atau melihat kejadian buli, jangan takut untuk membuat aduan kepada guru bimbingan dan kaunseling atau mana-mana guru yang dipercayai. Hentikan buli! Hentikan buli! Kita yang merasmikan program School Anti-Bullying for Empowerment. Terima kasih.